Terima kasih kepada rakan-rakan tutor saya kerana telah beri komitmen yang bersungguh-sungguh sepanjang 2 hari 1 malam untuk Camp Akademik Cakna Permasa ni. Seterusnya terima kasih juga kepada pihak sekolah yang memberikan kepercayaan kepada kami sebagai tutor untuk membimbing anak-anak tahun 6 untuk mengajar dia ilmu asas walaupun diorang dah tahu tapi kita sharpkan lagi dia punya pengetahuan. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat lah untuk hari ni. Dan saya berharap kepada anak-anak sekalian tahun 6 teruskan belajar sungguh-sungguh dan sentiasa rajin. Baca sifir 3. 1, 3 sifar 1, 3, 3 2, 3, 6 3, 3, 9 4, 3, 12. Awak nak kumpulan dari mana? Awak kenapa? Tengok muka sikit. Korang jangan malas-malas. Bukanlah malas tu, korang tak malas pun, korang rajin. Tapi kalau dah start main-main tu, dah rasa macam tak apalah, dah tak nak dah. Macam okey lah, nanti sambung lah macam tu. Okay, korang sebenarnya korang okey, korang baik, cantik, handsome pula tu. Dah cantik, handsome pun ni lah mestilah kena bijak kan? Betul tak? Betul. Abang ke cikgu? Cikgu Razak ke Abang Razak? Abang Razak. Ada nak panggil cikgu pun boleh? Cikgu hari semua cikgu tak ada. Tangan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina. Terima kasih. Thank you. Share. Hargai. Kamsahamnida. Mana ni? Saya dapat belajar benda baru lah. Yang sebelum ni saya ingatkan susah, sekarang dah senang lah. Saya dapat ilmu baru. Lepas tu saya dapat tahu past tense, plural, sifir-sifir. Dapat semua sifir ada apa lah. Korang sebenarnya okey je. Cuma ada yang nak cuba tu takut-takut. Jadi kalau macam korang bagi tahu, kadang-kadang tu korang cakap pun tak kuat kan. Apa takut? Korang cakap tak kuat, tapi bila dah tegur tiba korang jadi takut. Jangan takut, cuba je. Yang penting korang cuba. Tadi Kak Dayana cakap kan keluar daripada comfort zone kan. Macam bagi saya, daripada korang keluar daripada comfort zone korang perluaskan korang punya comfort zone. Jadi korang tak adalah macam keluar takut-takut. At least korang jadi lagi berani lah. Saya nak simpulkan lah apa yang saya dah ajar korang 2 hari 1 malam. Korang okey je. Ada yang biasalah dia lemah, ada yang okey. Tapi jangan give up. Apa-apa yang korang belajar tu teruskan belajar. Improve diri korang dari semasa ke semasa untuk lebih pandai lah. Ingat kita belajar ni bukan untuk diri kita je. Kita kena ingat juga mak ayah kita. Benar tau diorang cari duit untuk kita, nak besarkan kita, nak bagi kita belajar. Yang penting ingat mak ayah korang. Korang buat ni untuk mak ayah korang, bukan untuk diri korang je. Kecil-kecil cili padi. Kita tengok budak tahun 6 ada lagi besar pada dia. Tapi hebat kepada abang tu, Abdul Razak. Tahniah. Okay.